Mitos ataupun fakta, orang cakap kalau guna Android, even pakai mic mahal macam Holyland Lux A1 ni pun, suara dia tak sedap. So sekarang ni aku nak cuba, adakah betul suara dia tak sedap ataupun kamera punya apps yang tak optimize dengan mic external. So aku akan pakai default kamera punya apps yang ini, dan juga adalah daripada application Blackmagic. Korang boleh dengar sound dia. Tadi ada angin, sekarang tak ada angin pula. So ini adalah dia punya Blackmagic punya ni dekat dalam Android, iaitu Android aku bukan Android murah tau. Android aku Xiaomi 15T Pro. Korang boleh bandingkan sendiri dia punya perbezaan dia, adakah sama ataupun biasa je. Dan aku akan masukkan satu lagi video nanti di video yang lain, guna iPhone pula, betul ke ada beza ataupun memang tak ada beza. So thank you for watching. Kalau berminat dengan mic yang aku pakai ni, boleh tekan beg kuning dekat bawah. Sekarang ni memang tengah famous orang pakai mic ni sebab harga dia sangat-sangat affordable. Bye.